Untuk pengurusan khairat ni, pertamanya pada sebelum ditubuhkan Biro Khairat ni, bayarannya lebih kurang 800. So sekarang memandangkan kos dah naik, iuran untuk bayaran kos kematian ni 1,200. 1,200 ni merangkumi semua, daripada mandi, kafan, solat dan juga ke bumi. Okey, untuk sebelum tu saya mengucapkan tahniah pada Telaga Sinar yang membuka infak untuk pada orang yang berkemampuan. Kadang-kadang manusia ni dia tak tahu kat mana kita nak infak bermula tu. Dia tak tahu. Bila adanya Telaga Sinar menyediakan set kafan ni, mana meringankan lagi sedikit kos untuk kafan dan untuk kafan dan untuk set untuk mandi. Kita tolak. Ya, kita tolak. Mana kos tu dikurangkanlah, membagi kesan lah kepada waris lah. Terima kasih sekali lagi diucapkan.